Hai, Assalamualaikum. Saya Kwa dari Bestwing Solution. Hari ini saya nak buat satu episod untuk power station yang agak dikemari oleh ramai. Power station ni di atas kategori tengah, which is like a bit more mid and high model. So dia adalah Delta series. So daripada Delta series sejak dulu ada Delta, Delta Max dan Delta 2, Delta 2 Max. So saya akan tumpukan hari ini dalam topik saya yang nak cerita, sebab ramai juga yang nak beli Delta series, especially Delta 3 series, dan di dalam Delta 3 series ada terlalu banyak model, dan model-model ini kemungkinan ada sedikit kekeliruan. So customer tak pasti apa beza Delta 3 Plus atau apa beza Delta 3 ataupun Delta 3 Classic. So saya akan tumpukan episod ini ataupun malam ini punya cerita. Hari ini adalah 2026 Mei 14 lah. Okay. So saya nak cerita dengan semua, okay, especially my follower at my Bestwing Solution channel. I'm very grateful, okay, sangat berterima kasih kerana anda follow channel saya, walaupun saya jarang, okay, minta orang subscribe kepada channel saya. Channel saya lebih kepada customer yang mencari, iaitu EcoFlow Branding punya produk, dan tiba-tiba dia mungkin dapat kenal Bestwing Solusi. Dan saya sebagai seorang camper dengan isteri saya, sejak beberapa tahun dulu memang saya camper, dan saya start dengan camping, Joy Epico, lepas tu Joy Portable Aircon, lepas tu baru start berkecimpung dalam power station sejak tahun 21 lah. Okey, itu background saya lah. Untuk orang yang dah kenal saya, memang dia orang tahu Kwa daripada Bestwing. Okey, so untuk Delta 3 series, model yang dikeluarkan di pasar Malaysia sejak tahun lalu, iaitu 2025, hanya terdengar model lebih kepada Delta 3 Plus. Okey, model Delta 3 Plus adalah model yang di sebelah kiri ini. Okey, so lepas tu ada juga keluar market model Delta 3. Okey, so saya akan cerita dulu antara dua ini. Lepas tu kita pergi ke model yang paling baru, iaitu yang Delta 3 Classic ni. Okey, so saya akan terangkan perbezaan antara tiga model ini. Okey, so lepas tu saya akan cerita sedikit tentang Delta 2 di mana masih available, dan sedikit tentang after sale punya feedback, so apa kebaikan antara model ini dan apa kekurangan antara model ini. Okey, so terus saya akan masuk kepada Delta 3 Plus dan Delta 3. Okey, dari sini kita boleh tengok kita ada dua model. Okey, model ini adalah model demo saya, okey, yang telah diguna pakai oleh Isa Aisap. Okey, dan model ini adalah model demo. Sampai hari ini memang masih mantap lagi, power, everything is okay. Yang ini adalah model baru yang baru saya keluarkan daripada kotak. Ini adalah Delta 3. Okey, first of all, kita nak cerita tentang bateri punya capacity. Okey, kesemua model yang saya cerita sekarang, Delta 3, Delta 3 Plus, Delta 3 Classic, Delta 2, adalah capacity baterinya 1024 watt hours, iaitu bersamaan dengan 1 kilowatt lah. Okey, dengan kata 1024 iaitu 1 kilowatt. Okey, so katakan 1 kilowatt capacity model dia. Okey, bila kita guna pakai, adakah kita boleh buat kiraan? Okey, katakan kita guna kipas. Kipas tu memerlukan power consumption 50 watt kan? Okey, so kalau kita kali 10, okey, jam, kita memerlukan 500 watt. 50 kali 10, ya, kita dapat 500. Kalau kita kali 20, bermaksud kita dapat 1000. So maksudnya 1024 watt hours adalah you boleh guna 1000 watt di dalam 1 jam. Okey, so bila kita onkan satu kipas 50 watt, sepatutnya dengan kiraan 1024 kita boleh dapat guna kipas itu 20 jam. Okey, tapi tidak kemungkinan anda boleh dapat capai
satu jangka masa yang begitu panjang, iaitu 20 jam genap untuk pasangkan on kipas yang 50 watt. Sebab anda guna 1 kilowatt 1024, bila bateri itu dia mengeluarkan power pergi ke inverter board, dan inverter board menukarkan direct current pergi ke alternating current, ada conversion loss. Itu maksudnya. Bermaksud dia akan hauskan sedikit tenaga yang tidak dicapai sampai ke kipas, tapi dia dikira masuk juga. Jadi kiraan untuk 1 kilowatt punya produk 1024, sememangnya kita kena ada satu tolakan sedikit, lebih kurang dalam 15-20%, iaitu 1000 watt yang betul-betul yang boleh diguna pakai, kemungkinan hanya antara 850 atau 890 sahaja. Ya, okay? Iaitu lebih kurang dalam 900 watt hours. Daripada 102 kita tolak 10%, kita dapat 900. Daripada 1024 kita tolak 20, kita dapat 800 watt hours. Jadi bekalan yang boleh dikeluarkan tenaga yang diguna pakai lebih kurang dalam 800 watt hours. Bila you kira kipas 50 watt, kita pakai anggarannya, kita boleh pakai dalam 16 sampai 18 jam untuk sebiji power station yang telah di-charge penuh 100%, dan dia boleh guna kipas itu untuk jangka masa lebih kurang 18 jam sahaja, bukan 20 jam. Okey? Itu tentang capacity. Alright? So saya balik kepada perbezaan antara dua model ni. Okey? Model ini, okey, Delta 3 Plus, okey, adalah model yang dikatakan dalam Delta 3 1 kilowatt yang paling canggih. Okey, kenapa dia canggih? Disebabkan hanya dia punya USB. Okey, sini ada Type A2 dan Type C2. Kalau you nampak Type C2 ni, okey, Type C2 ni, dia akan mengeluarkan tenaga Type C 140 watt. 140 watt. Okey, kalau kita bezakan dengan Delta 3, bandingkannya dengan Delta 3, Delta 3 menggunakan USB sama juga Type A dengan Type C, tapi Type C-nya hanya mengeluarkan 100 watt. Okey, nampak ya, 100 watt. So ini adalah nombor satu benda yang berbeza antara Delta 3 Plus dengan Delta 3. Satu benda. Dia hanya ada dua benda sahaja yang beza antara Delta 3 dengan Delta 3 Plus. Walaupun saya cerita tentang Delta 3 Plus sekarang, tapi pada tahun 2026 bulan 5 sekarang, produk ini memang dah tak ada dalam market Malaysia. Okay? Which mean supplier kita dah tak dapat supply Delta 3 Plus untuk jualan kita di market Malaysia. Okay? Benda yang kedua yang berbeza antara Delta 3 Plus dengan Delta 3, okay, tengok kat belakang sini. Okay? Benda yang kedua, okay, di mana anda akan nampak Delta 3 Plus ada orange color punya XT60i solar input ataupun DC charging input. Yang ini berkebolehan, okey, 500 watt maksimanya untuk sebelah ni. Sebelah ni lagi 500 watt. Dengan kata pendek, yang ini adalah kebolehan untuk inputkan solar power 1000 watt, okey. Dan untuk Delta 3 pula, dia tidak ada dua solar input, hanya satu. Jadi bermaksud dia hanya boleh terima 500 watt solar input sahaja. So itu bezanya yang kedua. So yang itu dua saja yang beza antara Delta 3 dengan Delta 3 Plus. Dan colornya yang beza untuk Delta 3 dan Delta 3 Plus. Delta 3 Plus dia bercolor lebih kurang dalam silver color. Untuk yang Delta 3, dia punya color anda nampak dah ya, grey color macam tu. Plastiknya semua lebih kurang sama. Okey. So balik kepada satu dua benda yang saya cerita. Number one, untuk Type C USB Delta 3 100 watt sahaja, Delta 3 Plus 140 watt. Okey. Benda yang kedua, untuk solar input atau DC input Delta 3 satu port 500 watt, Delta 3 Plus 2 port 1000 watt. 500.
jelas. Okey. Selain daripada itu, semua sama. Charging input untuk AC sama. Ini untuk extra battery input, okey, ataupun port yang digunakan untuk alternator charger. Okey, semuanya sama. Ini XT150 port ya. Untuk DC output yang 12 watt ni sama sahaja. DC 12 watt, okey, untuk cigarette lighter port output dengan yang ini barrel port DC 12 watt 5521 sama saja. Switchnya di atas sama sahaja. Okey, itu dah tahu tentang Delta 3 dengan Delta 3 Plus. Untuk struktur kipas, sekejap lagi saya akan buka kotak, buka mesin satu untuk anda tengok ya. So, sebelum saya beralih ke sana, saya terang lagi sedikit. Ini adalah main power switch, okey. Ini adalah main power switch. Sama saja. Kalau kita tutup, tekan lama, dia akan off. Dekat sini, tutup lama, off. Okey, walaupun you semua switch dah buka, you pun boleh tutup sekali. Kalau kita buka, kita klik saja. Klik saja. Short press, okey. Dia akan on. Okey, bateri baru dalam hanya ada 28 atau 30% saja. Jadi, kedua-duanya akan dapat pamerkan input, output. Okey, bermaksud kegunaan anda akan terpapar di sini, okey. Dan ini adalah percentage bateri sekadar sekarang dan di atasnya ada anggaran masa. Anggaran masa ini dia dua jenis info. Sekiranya anda tengah charging, dia akan show apa masa yang paling lama ataupun berapa lagi masa yang diperlukan untuk memenuhkan charging. Dan sekiranya kita gunakan tenaga AC ataupun DC output, sini ada keluar power consumption yang kita sedang guna. Di atas sini dia akan tunjuk berapa lama lagi percentage anda sekadar masa itu boleh menahan untuk terus bekerja, berapa lama lagi dia boleh bekerja. Okey, maksudnya ini adalah satu anggaran masa di atas. Jadi anggaran masa ini dikatakan oleh saya dia tidak akan tepat sangat, okey, sebab dia berubah-ubah according to apa you punya output ataupun you punya input punya charging speed. Okey, untuk charging speed kedua-dua model ini, speed yang paling cepat you nak charge bila you tolak dekat apps kita adalah 1500 watt. Okey, sekarang saya akan masuk pergi ke one of the item. Okey, example saya pergi ke Delta 3 Plus. Jadi you boleh tengok yang mesin ini sekarang. Silakan. Okey, saya masuk ke Delta 3 Plus. Okey, tadi itu adalah prompt update. So saya pergi ke belakang sini. Okey, sini adalah AC charging speed. Jadi kita boleh tengok dekat sini. Ini speed charging. Sekarang saya masuk ke mode optimization, iaitu hanya 500. Jadi dia memerlukan 2 jam 5 minit kalau tak silap saya. Saya tak pakai cermin mata. Okey, 2 jam 5 minit. So kalau saya tarik ke sini 900 watt. Jadi bila saya charge, kita akan dapat 900 watt lah sini. Tapi dia tidak akan G2 990 macam tu. Dia kadang-kadang 897. So paling cepat kita boleh adjust pergi ke 1500 watt. So ini sekadar adalah charging speed yang paling cepat dan kebiasaannya kita boleh slow down ikut kepada kita punya keperluan lah. Kalau kita nak cepat, kita boleh cepat. Kalau kita nak slow down, kita boleh ada quiet charging 200 watt, optimize charging 500 watt. Biasa ini adalah charging speed yang saya recommendkan untuk customer kalau tak ada kesuntukan masa untuk charge power station dekat rumah atau di hotel. Okey, so ini saya tak terang banyak lah untuk hari ini. Saya balik kepada Delta 3 dengan Delta 3 Plus. Bezanya hanya 2, tapi harga beza dia mungkin lebih daripada 2 benda itulah. Okey, so sekarang market dah kurang, tak ada lagi stok Delta 3 Plus. Delta 3 kita masih ada sedikit stok. Sekiranya anda mahu Delta 3, silakan boleh beli dengan kami di Shopee ataupun lawat kami di Bestwing Solution melalui temu janji dan kita akan jumpa di Bestwing Solution.
Okay, the next model that I nak cerita, saya tolak benda ni ke belakang dulu. Saya cerita tentang Delta 3 Classic dulu. Okay, EcoFlow, Power the New World. Ini dikatakan adalah model yang baru, Delta 3 Classic. Jadi bila kita tengok kat Delta 3 Classic depannya, kita sudah tahu perbezaannya, plug ni 2, plug ni 4. Tapi benda ni tak penting pun. Sebab setiap satu plug kita boleh pasang extension. We can use extension to extend it. 我们可以加的. Okay, just plug in the extension. The thing is, all this machine, their power inverter, they are having different model, but their spec is the same. Dia punya kebolehan tenaga, dia punya pencapaian keluarkan tenaga untuk peralatan electric appliances adalah 1 sampai ke lebih kurang 1800 watt. Semua dia boleh bekalkan tenaga untuk perkakas elektrik yang memerlukan power consumption 1800 watt ke bawah. Dia akan janakan kuasa dengan tanpa was-was. Have no problem at all if you want to use this machine to power up any electrical appliances which is below 1800 watt. Okay, including kipas hanya 50 watt. Okay, kalau peti sejuk mungkin 800 watt. Kalau induction cooker 1200 watt. Kalau ketel 1800 watt, masih dia boleh jalankan. Rice cooker semua boleh jalankan. Okay, so inverter board adalah satu benda yang dia convert ataupun dia charging board. Untuk EcoFlow punya produk, dia punya board sebiji. Kalau you tengok dekat lantai sini ada spare part sikit. Dia punya kerja, dia dah compactkan semua dia punya kerja untuk charging dan untuk mengeluarkan tenaga daripada DC conversion ke AC alternating current. Okay? Alright, sekejap lagi kita pergi sana ya. Kita terang dengan Delta 3 Classic dulu. Kita bagi pemuda ini sedikit masa untuk cerita tentang dia. Apa beza dia dengan Delta 3 dengan Delta 3 Plus. Okay, first of all, capacity untuk Delta 3 Classic ni sama saja, 1024 watt hours. Delta 3 sama, 1024, Delta 3 Plus sama. Okay, inverter power, kebolehan menjanakan tenaga elektrik macam TNB, macam tenaga karan, keluar sama saja, 1800 watt. Surge powernya sama juga. Untuk yang Delta 3 ni, surge power dia tinggi sampai ke lebih kurang 3000. Maksud surge power itu tidak bermaksud anda ada peralatan elektrik yang memerlukan 2800 watt boleh diguna pakai terus daripada mesin ini. Power station ini sepatutnya hanya boleh janakan 1800 watt. Tapi untuk surge electric appliances kadang-kadang dia memerlukan tenaga yang lebih tinggi. Tapi dalam masa yang sangat singkat, iaitu surge lah. Ya, dia melonjak, kita cakap dalam Melayu, lonjat tenaga, lonjat dia perlu. Jadi power station ni masih boleh menampung lonjakannya untuk menampung tenaga elektrik kepada peralatan elektrik itu terus jalankan kerjanya. Itu maksudnya. Okey. So, balik kepada Delta 3 Classic. Mesin ini 1024 watt hours, inverter 1800 watt, semua dah sama. Tapi apa yang beza? Bezanya mesin ini power button dia bukan kat tengah. Tapi itu tak penting pun, power dia dekat sini. Okay, so you tekan macam ni, dia dah off. You tekan, sama saja. Short press, dia akan on. Okay, so ini adalah switch. Macam kat rumah kita on mesin ini, kita switch untuk TNB punya plug, maksudnya plug power station ni AC plug lah. Kalau saya tutup macam ni, sini tak keluar current lah. Kalau saya tekan macam ni, sini keluar current. Jadi kita tengok switchnya untuk Delta 3, AC power dia dekat tepi sini. Sini dia ada satu switch untuk USB. Okey, untuk mesin ini USB tidak ada switch. Terus saja you on power, USB semua ni dah sedia adakan tenaga. Okey. So, untuk Type C ada 2 dekat sini, tapi dia punya voltage dekat sini berapa? Suluh tegak? 100. Jadi bermaksud yang ni 100, yang ni pun 100. Ada nampak sini? Okey. Yang ni saja yang 140. Tapi ada
tapi dah tak ada stok lah. Okey. So balik kepada yang ni Delta 3 Classic, dia punya plug ni 2. Okey. Benda yang paling ketara, okey, mesin ini dia lebih sesuai untuk orang yang bukan macam outdoor camping punya orang. Kenapa? Sebab dia hanya satu benda yang kita tak ada, di mana saya ataupun Adri, semua orang kita tahu mesin ini dia belakang sini dia tak ada DC output macam Delta 3. Delta 3 dia ada switch dekat sini, dia ada DC 12 watt. Delta Classic tak ada. Jadi untuk orang yang ada pakai portable fridge, iaitu peti sejuk kecil-kecil yang campingnya mudah alih 12 watt, yang ini mesin tak boleh lah, dia tak ada DC. Okey, tak ada DC port, tak ada barrel port. Jadi ini satu kekurangan lah untuk Delta 3 Classic. Walaupun anda boleh gunakan AC untuk janakan peti sejuk anda, mudah alih punya portable fridge. Tapi ini DC 12 watt ni penting juga untuk kita kalau nak pasang untuk charging kita punya kereta apa, yang model ini tak ada. Tapi model ini dia punya solar sama saja, penerimaan solar ini 500 watt, dia punya ability untuk menerima maksimum adalah 500 watt. Saya tekankan sini sedikit tentang cerita solar ya. Solar ni, okey, baru-baru ini ramai yang beli solar panel. Jadi ada soalan yang ditimbulkan sebegini. Katakan kalau dia guna solar, dalam EcoFlow solar panel ada berbagai jenis. Paling kecil punya yang portable 110, 160, 220 dan 400. Katakan sekarang saya gunakan satu cerita, saya gunakan portable solar yang 202. Okey. Portable solar yang 202 tu kita letak di bawah matahari, sekadar kalau tidak ada hari mendung ataupun hujan, matahari terik, okay, the sun is strong, and then your board angle, you punya angle untuk nak dapatkan solar tu, okay, solid, pukul 12 macam ni, pagi macam ni, petang macam ni, tapi you letak flat, you kalau dapat 220 punya solar, you tidak akan mungkin dapat 220 watt. Okey, setiap solar panel yang dijual dia ada lebih kurang itu efisiensi dia akan drop lah melalui solar dia capai 220. I pernah test maksimum boleh dapat 190. Okey, close to 200. So, efisiensi antara 20 sampai 25% punya penolakan. Maksudnya dia akan tolak lah. Maksudnya 220 kalau matahari paling cerah, paling kuat, mungkin anda boleh dapat 180 watt. Okey. So, balik kepada soalan penerimaan 500 ini. Maksudnya, you boleh pasang dua solar 220 sebab ketinggian solar 220 campur 220 adalah 440. Dia masih dalam lingkungan ability penerimaannya. Limitnya belum tercapai. Dia boleh terima 2 biji solar portable 220. Okey. Katakan sekarang you nak pasang 3 biji. Okey. So you akan dapat 660 di dalam spek 220, 220, 220, 660. Okey, dikatakan dia telah melebihi 500. Tapi masalahnya kadang-kadang sebab kita punya power untuk cahaya matahari ataupun angle, dia ada efek kemungkinan connection ke tiga panel solar board 660, kemungkinan anda hanya dapat 400 atau 450 watt sahaja, tidak melebihi had yang masih dia boleh terima. Sekiranya dia terima up to 500 maximum, dia tidak akan terima lagi. Dia hanya boleh max up to 500 watt saja. Of course, kita tidak sarankan untuk you pakai 3 solar. Sepatutnya you hanya maksimum pakai 2 solar, 220, jadi 440. Okey, kalau you campur lagi satu solar 100, mungkin anda boleh sampai ke 540. Jadi kalau 540 tidak ada masalah langsung. Kenapa? Sebab 540 campur 220 campur 220 campur 100, jadi you dapat 540, tapi
cahaya matahari yang diterima oleh solar panel tu ada efficiency loss. Jadi you akan dapat lebih kurang dalam 380 ataupun 450 antara sana sahaja. Okey, balik kepada kalau sekiranya anda dapat 400 watt solar masuk ke sini. Jadi yang 1024 punya bateri solar chargingnya, you memerlukan 2 jam untuk dapatkan 800. Okey. So lepas daripada 2,5 jam, you sudah dapat lebih kurang dalam 1000. Ia bermaksud tenaga anda dari charge daripada 0 sampai 100 dah penuh lah. Okey. Katakan sekarang anda hanya ada satu solar panel, iaitu 220 watt punya. Dan katakan pada pagi pukul 9 sampai petang, okey, kadang-kadang you dapat solar tu 100, kadang-kadang you dapat 150, kadang-kadang you dapat 80. So anggakan kita hanya dapat 100 sahaja. Okey, minimum 100, okey, daripada pagi sampai petang. So setiap jam you bagi dia 100, 5 jam you bagi dia 500. Bermaksud 0 sampai 50% you gunakan 5 jam. Okey. Kalau you charge dia 10 jam, kadang-kadang matahari kita tak cukup untuk satu hari lebih daripada 10 jam. So, solar panel kalau 220 dengan kata yang lebih ringkas, 22 masuk, mungkin you dapat 150 kali 4 jam, you dapat 600 watt. Jadi kalau kali 6 jam, you dapat 900 watt. Okay? Kalau you dapat 150 kali 6 jam, you dapat 900 watt. Bermaksud 6 jam solar 220, dia akan cuba memenuhkan charging daripada kosong lebih kurang sampai ke 80 lebih atau 90%. Okey, setakat ni harap anda boleh faham apa yang saya cuba huraikan. Okey? So, kalau you beli solar panel untuk model yang 1 kilowatt, dicadangkan anda beli yang 160 ataupun 220. Kalau you beli 160, anda boleh beli 2 ataupun you beli 220 punya, you pun boleh beli 2. Okey, sorry saya terpesong pergi ke solar panel tadi. Saya balik kepada Delta 3 Classic. Jadi, kebaikan Delta 3 Classic adalah dia punya harga pun masih juga dalam lingkungan 3,000 lebih. So, dia adalah khusus kepada customer yang mungkin tidak ada keperluan menggunakan DC output. Jadi, silakan beli Delta 3 Classic untuk kegunaan backup di rumah dan untuk guna pakai solar. Okey, maksud you nak save you punya energy daripada solar panel, dan you boleh beli Delta 3 Classic. Okey. So untuk camper dia lebih sesuai, walaupun customer yang nak beli secara backup untuk letak di rumah dan pakai solar panel untuk charging, dia punya kuasa penerimaannya exactly the same. Okay, is 500 watt. Cuma yang ini tak ada benda ni, yang ini ada benda ni. Itu saja bezanya. Okay, so topik saya cerita tentang tiga model ini yang sekarang ada di pasaran adalah yang Delta 3 Classic dan Delta 3. So, itu saja untuk Delta 3, Delta 3 Classic dan Delta 3 Plus. Saya akan pergi ke babak yang seterusnya. Sekarang ini adalah Delta 2. Okey. So, ceritanya, adakah Delta 2 ini sangat tua? Okey. Ataupun dia tidak relevan lagi. Okey. Saya nak cerita 2 tahun, 3 tahun dulu, 2023, kita mula drive dulu Delta yang generation pertama. Okey, masa tu saya buat after sale, saya buka Delta. Okey, boleh service, boleh repair, tapi memang susah dan rumit sikit sebab wire dan cara pembukaan dia lain, dia tak secanggih ataupun se-smart, sepandai desainnya. So, Delta 2, dia punya bateri dengan Delta yang 3 ni, semua 3, basically dia punya capacity sama saja, 1024. Okey, untuk Delta 2, bezanya dengan Delta 3 dan Delta 3 Plus adalah dia punya plug 4 ni dekat dia punya belakang.
Ini skrin depan, skrin dia kecil sikit. Delta 3 punya skrin besar sikit. Itu anda akan nampak daripada video ini. So untuk Delta 2, dia punya switch power dekat sini. Dia punya USB punya pembukaan dekat sini. Tapi dia ada 4 type A USB. 2 dia standard speed, 2 high speed. Dengan yang ini Type C 2 biji dekat sini. Jadi dia ada 6 biji. Skrin dia dekat sini, atas ni input, bawah ni output. Ini dia punya percentage, ini punya anggaran input dan output usage. Okey, belakang pula. Untuk Delta 2, ini adalah tempat charging dan ini adalah dia punya solar atau DC input. Sama saja dia punya ability untuk kemasukan, limitnya adalah 500 watt, sama saja. Okey. So untuk plug ni 4 biji, dia punya switch dekat sini. Switch dia dekat sini. Dan untuk DC output dan barrel 5521, switch dia dekat sini. Okey. Ini adalah DC 12 watt. Jadi model ini sejak 2023 sampai 24, 25 memang laris dijual. Selain daripada kategori River, model yang paling popular adalah River 2 Pro. Dan River 2 Pro masih relevant until today sebab inverter power board dia lebih cantik, 800 watt, compare dengan River 3 Plus yang nampak molek cantik tapi inverter powernya tak boleh nak capai sampai ke tahap yang dikatakan sampai 600 atau 1200 surge. Saya dah buat sampel lah hari itu. Saya dah buat kan. Kalau tak silap saya dah buat kan. Okey. So saya nak cerita design untuk Delta 2. Dia punya port untuk XT150 dekat sini. Cuma yang Delta 3 Plus atau Delta 3 dia punya plug tu dekat sini. Okey, dan kipasnya untuk Delta 3 punya series ataupun Delta 3 Classic, Delta 3, Delta 3 Plus sama. Dia punya kipas kat depan. Sekejap lagi saya akan buka mesin ini untuk tunjuk anda. Saya tolak tepi benda ni. Ini Delta 3 Klasik, ini Delta 3 dan ini adalah Delta 3 yang saya nak buka bagi you tengok. Dan ini adalah Delta 2, okey. Dan ini adalah Delta 2 yang saya nak buka bagi you tengok, okey. Sekarang saya pergi ke depan sekali. Okey. Apa ceritanya? Delta 2 to me is a very solid machine. Kenapa? Tengok cara saya nak buka mesin ini. Ini adalah inverter board dan charging board daripada Delta 2. Okey, so you tengok kat depan, kat belakang dia. Ini adalah belakangnya. Okey, ini adalah plugnya. Okey, solar, AC dan dia punya contactor. Okey, so yang ni kita buka cara macam ni. Tengok berapa smart mesin ini dan kita buka skru macam ni. Saya dah buka lah, just show you saja. Takap keluar terus. Okey. Kalau buka depan, tolak benda ni ke atas. Tarik kabel, dah keluar. Okey, tolak kabel ni keluar. Skru 1 2 3 4 5 6. Tarik belakang plate, dah keluar. Angkat board, setelah skru semua dah kautin, saya ada 2 lagi skru. Okey, I think dah buka. Saya terus angkat board ni. Belum habis buka. Okey, I dah buka. It's a very smart design to me. For the people who do the after sales, this is the very good design. Then the BMS board, okay, kita buka skru, okay. Boleh tukar BMS port sekiranya kalau bateri punya BMS board ada masalah, kita boleh tukar BMS port tu macam ni. Ini adalah BMS board untuk Delta 2, okay. Jadi dia diletak di sini. So to after sales people like me, I view that the Delta 2 is a very smart design. Okay.
So ini adalah cerita tentang Delta 2. So it's really good machine. It's just that you punya XC150 kena kat tepi, mungkin kipas tu kat tepi. So okay, when you want to pasang balik, it's quite easy also. Okay, just have to put all the cable in, and then all this thing, okay, pakai slot system. Dia sampai kabel dia semua dah kautim, tekan saja, saya belum masukkan, dan depan sama saja. Masukkan kabel, skru, then masukkan kabel. Kalau board depan ada masalah, kita pun boleh tukar board depan. Okey, jadi benda ni dah siap, tutup balik, dah selesai. Okey, bagi ke Delta 3 pula. Okey, so anda boleh nampak beza je. Delta 3, board atas, kita kena buka, pulas. Okey, dah habis buka. So, skru 1, 2, 3, 4, 5, 6, buka, kita angkat naik. Ini saya buka ni bukan sebab saya nak ajar you orang cek sendiri ke apa. Sebab produk you ada warranty. Kalau ada masalah, hantar kepada penjual anda. Kalau you beli daripada siapa, you hantar pergi ke siapa. Cari dia, dia akan membantu anda. Sebab dia yang jual barang itu kepada anda, dia harus ada servis untuk membantu anda, menyelesaikan masalah anda. Okey? Alright, ini adalah Delta 3. So kita boleh tengok dia punya konsep. Kipas tu dah tidak ada di tepi macam ni. Ini kipas ada 3 biji, 2 tarik, 1 tarik, dan 3 dia keluar belah sana. Okay, that's why bila kita beli Delta 2, kita ada panggil customer jangan letak kain ke apa dekat tepi sini, sebab kita nak ventilation dia jalan dengan baik. Okay, itu sebabnya. Dan itu dikatakan improvement. Ini charging speednya paling cepat 1200, paling cepat lah. Ini Delta 3 charging speednya paling cepat 1500. Ada nampak tak? Okey. Untuk Delta 3 klasik, tadi saya lupa cerita, charging speed dia paling cepat adalah 1004. Tapi apa bezanya? Sebab kita nak juga charging speed yang cepat bersamaan. Kadang kita nak jaga battery health, kita slowkan kita punya charging speed ke 500, optimization charging speed, dan kita gunakan 500 sekiranya kita perlu. Kalau kita nak cepat, baru kita pulas daripada app, pilih yang cepat punya speed. Okey, balik kepada Delta 3. Ini adalah dia punya power button. Kipas dia di sini. So bila kita nak buka dia punya panel depan, kita ada 2 skru kat sini. Selepas kita buka, kita boleh tarik. Jadi sama juga konsepnya lebih kurang. Jadi kabel-kabel ni saya belum tarik lagi. Okey, tapi saya boleh tarik. Still agak smart dia punya design. Okey, cuma telah disimpelkan. Okey. So kipas ni telah membawa kebaikan tentang sound, di mana dB dia menjadi sangat rendah. Macam kalau kita charging untuk Delta 2, mungkin kita fast charge, kita masih dengar kipas bunyi. Untuk Delta 3, memang kurang kita dengar bunyi kipas dia. Okey, ini adalah inverter board untuk Delta 3. So, Delta 3 punya inverter board, dia hanya datang dengan satu solar input. Okey, kalau untuk Delta 3 Plus, inverter board dia memang 2 solar input lah. So, daripada sini kita dah dapat ini adalah modelnya. Okey, dekat belakang pun sama saja. Okey, sini dia ada laci, macam laci style. Ini dia punya DC, dan cara buka belakang punya board pun sama saja, 2 skru kat sini. Okey, minta maaf video ni kalau terlalu panjang, tapi terpaksa juga saya kena buat untuk nak bagi tahu lebih informasi kepada audience saya. Okey, yang especially nak cari model ni dan belum pasti dengan model ni. Jadi daripada video ni mungkin anda boleh faham. Okey, cara nak buka benda ni, sini ada skru-skru lagi kena dibuka. So setelah kalau buka baru boleh tarik keluar. Ini kipas kat atas ni, kita boleh buka skru ni dan kita boleh terus nampak boardnya secara dekat. Okey, saya dah buka dua ni dan saya tarik, benda ni dah keluar. Okey, ini kipas. So
hari ini saya cuba buka benda ni untuk bagi you nampak lebih jelas lah. Ini adalah Delta 3 punya inverter ataupun charging board lah, dengan kata bukan after sale technical lah. Okay, so PCBA semua ni you tengok elektroniknya agak baik. Okay, tapi tak semestinya benda ni tak akan rosak. Okay, kepastiannya elektronik kemungkinan kalau kita pacak longgar ke apa, ada kemungkinan rosak. Tapi yang penting kalau rosak, you tahulah nak cari siapa untuk bagi you warranty. So, untuk malam ini, saya rasa video ni dah panjang sangat. Okay, saya ada fikir tentang macam mana nak bagi tahu kepada customer-customer ataupun siapa-siapa yang berminat. Okey, video ni hanya khusus untuk ceritakan Delta 3, Delta 3 series punya beza dan sedikit informasi tentang Delta 2. Jadi jualan sekarang masih jalan adalah Delta 2 masih relevan, ada stok lagi dalam market, dan Delta 3 dan Delta 3 Plus lately dah tak ada stok dan tidak ada informasi. Saya tanya supplier cakap tidak, kita tidak akan ada lagi stok Delta 3 Plus di Malaysia. So that's why kita nak beli yang dua solar tu, solar input punya dah tak ada chance lah. So right now Delta 3 Classic, okay, is one of your choice, dan Delta 3 is one of your choice, dan Delta 3 punya stok pun is limited. Okay, dekat belakang saya ni mungkin ada lebih kurang dalam 7-8 biji masih boleh dijual lah. Okay, okay, so sekian sajalah. Sekiranya kalau ada apa informasi yang saya bagi itu tak begitu jitu, I minta maaf. Tapi saya tahu apa benda yang saya jual ni dan saya main dengan dia orang. Okay, so saya tahu tentang kebaikan dan kekurangan. Okay, so I think untuk malam ni punya video saya habiskan di sini sajalah. Okay, saya pun dah tired. So sekian saja kepada semua orang yang tengok video saya. Kalau ada yang sudi, saya sangat terima kasih. Dan apa-apa saja, Best Swing Solution dekat Ceras, Kuala Lumpur. Okay, kami serve West Malaysia dan East Malaysia. Okay, barang-barang ni sekarang dah boleh dihantar daripada Malaysia West ke East, ataupun siapa-siapa yang nak cari saya, kontak saya ada senang dicari di Google untuk Best Swing Solution. Okey, saya sedia membantu sekiranya ada apa soalan ataupun yang nak datang jumpa saya. Sekian, terima kasih dan selamat malam dan Waalaikumsalam.